Majlis Sekul Islam ataupun Samnat Culara Cemontri buat tubik surat mari beri penjelasan tentang tata tertib ataupun cara-cara bagi kita orang Islam ni kena buat lagu mana. Yang mana sebelum pada ni berlakunya kejadian kemangkatan Ibunda Diraja Ratu Sirikit pada tepat 24 lepas dan juga pada tepat 25 saat itu pihak kerajaan sudah beri arahan kepada pegawai kerajaan semua dan juga kepada adik kakak semua kena buat beberapa perkara lah, di antaranya suruh pakai baju hitam sebagai menjadi tanda kata kesedihan bersama dengan keluarga diraja. Maka jadi kekeliruan lah di dalam kawasan kita khususnya dan umumnya bagi kaum muslimin yang berada di negara Thai itu lagu mana kita kena buat. Seperti mana kena pakai baju hitam, kalau lagu mana dan upacara bagi pegawai kerajaan yang mana kena pergi ke tempat letak mayat Ibunda Diraja. Ini khususnya bagi orang duduk di dalam unit kerajaan lah. Maka pada kali ini pihak Samnat Culara Cemontri ataupun Majlis Sekul Islam dia buat tubik surat beri penjelasan tata cara beberapa perkara lah yang mari kata bagi pegawai kerajaan tak kiralah lelaki dan juga perempuan sepatutnya kena pakai warna putih lah sebagai tanda takziah. Tetapi kalulah di dalam unit kerajaan kita saat itu dia target dah kata kena hitam saja, tak boleh warna lain. Masalah ni Samnat Culara Cemontri Rakyat kata dimaafkan, makna kata bolehlah kita pakai hitam mengikut arahan unit kerajaan kita saat itu. Tetapi kalau unit kerajaan kita tempat kita duk kerja saat itu tidak tetap warna hitam saja. Hak tu sepatutnya Samnat Culara Cemontri suruh pakai warna putih bagi kita orang Islam. Dan yang kedua, hak ni bagi pegawai kerajaan dah. Hak yang kedua ni bagi adik kakak biasa. Hak ni pihak kerajaan dia sekadar galak, dia tak ada paksa. Maka bagi rakyat biasa ni pakailah baju-baju hak warna tidak jadi cah sangat, ataupun bahasa Thai dia panggil mai cucat. Tu. Bagi ni pihak Samnat Culara Cemontri menggalak lah bagi orang biasa ni pakailah warna-warna hak tak ada jadi sinar sangat. Seperti warna kelabu ko hitam ko tak kira lah putih ko ataupun biru nak jadi krom tu. Gitulah. Dan seterusnya bagi orang hak kena masuk di tempat letak mayat bagi Ibunda Diraja. Ni kebanyakannya pegawai kerajaan lah hak kena masuk di tempat letak mayat tu. Ya kebiasaannya orang Thai apabila masuk di tempat mayat raja dia sembah ya sujud sesuatu pasal dia lah. Tetapi bagi orang kita orang Islam apabila kena masuk fardu takdir katalah, maka cara kita kena buatnya iaitu sekadar tunduk kepala saja ataupun tunduk tubuh, jangan wisapa hak rokok. Rokok tu rokok 7 gitu kan. Maka kita sekadar tunduk kepala saja, sekadar tanda hormat saja. Maka jika kita saat itu kena duduk, maka duduk saja, tak kena duduk berokok seperti orang buzada. Orang buzada apabila ia duduk, maka duduk semua. Bagi orang kita tak sampai setara tu pun tak ada apa. Ini mengikut Samnat Culara Cemontri. Dan seterusnya, ni bagi kotek bila atau email lah ni, hak di sejek dia suruh royak sikit lah jasa-jasa Ibunda Diraja, tak kira lah sebelum Jumaat ko ataupun di dalam ketubah ko ataupun buat ni taskan ataupun pameran, buat pameran tentang Ibunda Diraja sebagai tunduk jasa-jasa Ibunda Diraja. Hak ni khususnya kepada email kotek bila ketua-tua kampung lah hak ni. Maka beginilah penjelasan daripada pihak Majlis Sekul Islam ataupun Samnat Culara Cemontri untuk kita orang Islam boleh pakai ikut bersama tentang tata tertib ataupun cara-cara untuk kita nak letakkan diri kita betul pada tempat. Munasabahnya di dalam musim kemangkatan ataupun Waituk hak orang Sia kata tu tentang kemangkatan Ibunda Diraja Ratu Sirikit pada kali ini.